Setiap trupa perlu bergerak sambil menetapkan fokus kepada sasaran yang disusun menyerupai situasi operasi sebenar. Mereka menukar posisi menembak, berlindung dan menembak ke sasaran dengan tepat. Latihan seperti ini dijalankan secara berperingkat dan dipantau oleh jurulatih berpengalaman bagi memastikan setiap prosedur keselamatan, teknik pengendalian senjata dan ketepatan tembakan berada pada tahap tertinggi. Itu dia Maha Mulia Tuanku, seperti hadirin sekalian. Seterusnya, satu latihan berisiko tinggi dan memerlukan tahap disiplin, ketepatan serta kepercayaan yang luar biasa dalam kalangan pegawai dan anggota pasukan gerakan khas 69 Komando. Latihan yang dikenali sebagai tembak keyakinan iaitu satu latihan yang menguji kemahiran menembak tepat di bawah tekanan serta keyakinan penuh antara pasukan. Untuk makluman para hadirin, Trooper 69 Komando turut dilatih untuk menembak menggunakan satu tangan iaitu strong dan weak hand. Pengendalian senjata primary dan secondary amat dititik beratkan kepada setiap penggempur bagi memastikan keyakinan dalam melaksanakan penugasan atau operasi sebenar. Untuk makluman hadirin, setiap anggota yang terlibat telah menjalani latihan intensif dan penilaian keselamatan yang ketat sebelum melaksanakan demonstrasi ini. Ketepatan tembakan bukan sahaja bergantung kepada kemahiran individu, malah memerlukan fokus yang tinggi, kawalan pernafasan yang sempurna serta koordinasi mantap antara penembak dan anggota yang berada di kawasan sasaran.
Latihan ini merupakan gambaran sebenar tahap profesionalisme, keberanian dan Selamat pagi keyakinan semua. yang menjadi teras Buat apa tu? kepada pasukan 69 Atom, Komando. kita ada task. Siapkan trup sekarang. Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta div-div hadirin sekalian, kumpulan pengganas yang berpangkalan di Pulau Fancy telah diarahkan oleh pemimpin atasan mereka